Okey, ni dia lampu solar UFO. Yang ni dia punya soket tapak tau. Kalau korang nak pasang, korang kena ada dia punya pole tau. Aku baru beli dia punya pole ni. Kita akan cuba pasang dekat dia punya pole ni. Yang aku ambil ni jenis portable tau. Korang boleh alihkan lah. Kalau korang nak yang jenis tanam pun boleh. Tapi yang aku ambil ni jenis yang portable nya. Dia jenis besi besi. Okey, dia punya base ni nanti korang boleh isi air Untuk pemerat dia korang boleh isi air ataupun pasir Dia ada satu tempat menutup ni. Yang ni korang jangan masuk, skrukan saja. Lepas tu yang besi ni kita just skrukan je. Okey, kita dah pasang dah. Lepas tu baru kita skrukan lah. Alright. Lepas tu baru kita pasang dekat dia punya base ni. Kita dah pasang dah, kita cuba on kan Nampak tu memang cerah yang ni portable. Korang boleh bawa pergi camping ke apa kan, tepi rumah korang ke, nak santai kan, boleh gunakan lampu UFO ni dengan dia punya pole ni Dekat mana korang dapatkan lampu solar UFO ni? Portable, tahan 12 jam, boleh kontrol menggunakan remote. Harga tengah promosi, korang boleh tekan link.